Hari ni aku nak tunjuk korang cara mudah kau nak tanam pokok kesum, nak gemuk, nak rimbun macam ni. Cara saya gunakan pasu ataupun apa-apa bekas lah. Media yang saya pakai kokopit. Yang ni saya beli kokopit blok tu. Kau rendam dulu dalam air, bagi dia kembang, lepas tu boleh terus guna. Kau isikan kokopit ni. Kesum ni dia boleh hidup daripada keratan batang je sebenarnya. Memang sangat mudah. Kalau korang tak ada benih lagi, korang beli yang kat pasar raya tu je, tak ada masalah. Lepas tu korang semai je. Cara semai dia mudah sangat. Macam saya ni, saya ambil yang gemuk-gemuk lah. Korang pilih yang gemuk-gemuk, yang tua. Jangan ambil yang terlalu muda sangat, nanti dia susah nak hidup. Tu korang cucuk je lah. Kalau korang nak rimbun, korang penuhkan pasu ni. Okay, macam ni kan. Pokok kesum ni disukakan air yang banyak. Apa yang saya buat, saya sediakan bekas ataupun takung macam ni, isi air, kita korang rendam je macam ni. Awal-awal semai ni korang letak di tempat redup. 3-4 hari akar akan mula tumbuh. Lepas tu baru boleh letak kat tempat panas. Ni baju yang saya pakai, baju 15-15-15. Bila pokok korang dah mula berakar dan mula bercambah, korang letak sikit je, jangan tak banyak. Nanti tu lagi korang letak sikit lagi. Selamat mencuba.